home point. Assalamualaikum, hai semua kawan-kawan, apa khabar? Harap-harap anda semua sihat-sihat ya. Saya berdoa semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipanjangkan usia, berbahagia di samping keluarga tercinta. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada anda semua kerana masih bersama-sama di channel YK Studio. Pada anda yang dah subscribe di channel YK Studio, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Pada anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe cepat ya. Channel YK Studio capai 3,000 subscribe saja, satu soalan akan diberikan untuk anda jawab. Jawapan yang best akan dikumpulkan, selepas tu satu cabutan bertuah akan dibuat. Seorang pemenang bertuah akan dapat satu set drone kamera yang ada GPS. Drone ni agak canggih juga dan jarak perginya pun boleh tahan juga. Kalau anda nak tahu drone apa, tunggu setelah channel YK Studio capai 3,000 subscribe dulu ya. Kali ni saya nak test jarak jauh drone Black Hawk 2 di kawasan saya test drone DJI Mini 2. Kawasan ni adalah jalan kereta api Tasik Bukit Merah. Oleh kerana harganya lebih kurang, saya nak tengok yang mana satu pergi lebih jauh. Masa saya test drone DJI Mini 2 di kawasan ni, jaraknya adalah 3,575 meter. Kali ni kita tengok berapa jauh drone Black Hawk 2 ni pergi. Kawasan ni tak banyak pecawang, telefon dan rumah-rumah orang. Selalunya interferensi wifi tak berapa banyak. Mungkin drone boleh pergi jauh. Apapun, kita tengok sekejap lagi kemampuan drone Black Hawk 2 ni di kawasan ni nanti. Sementara saya test jarak drone, kita sama-sama tengok pemandangan sekeliling kawasan ni. Saya nak lajukan sikit rakaman ni kerana nak ke sana jauh lagi ya kawan-kawan. Sementara rakaman dilajukan, saya nak cerita sikit selama saya pakai drone ni. Selama saya pakai drone Black Hawk 2 ni memang tak ada masalah lagi lah. Sebelum ni saya ada pakai drone DJI Mini 2. Masalahnya cover body arm depan sebelah kanan reput dan pecah. Terus tak boleh terbang drone tu kerana satu arm terangkat ke atas sengit. Lagi satu masalah, wire kontrol dalam body DJI Mini tu tercabut. Dua masalah tu sampai sekarang tak dapat repair lagi kerana tempat nak repair jauh. Tunggu betul-betul ada masa barulah saya hantar repair. Drone Black Hawk 2 ni tak tahu lagi lah masalahnya akan datang. Kita tunggu dan tengok apa yang akan rosak nanti. Kita semua faham barang yang kita guna pakai mana boleh tak rosak kan. Standby duit sajalah untuk spare partnya nanti. Semua orang boleh main drone tapi kena tengok gaji kita dulu. Kalau gaji kita besar, mampu, kita boleh main drone yang mahal. Kalau rasa bajet kita kecil, kita boleh main drone yang murah sikit. Sekarang drone yang murah boleh terbang jauh pun dah ada. Cuma drone murah ni kualiti gambar dia kuranglah sikit. Walaupun drone murah, janji kepada kita yang minat main drone dapat juga main kan. Dekat pasaran dah banyak drone-drone murah, kualiti dia boleh tahan juga. Kalau kita susah nak beli direct di kedai, kita hanya buka saja Shopee. Lepas tu pilih apa jenis drone yang kita nak. Zaman sekarang ni macam-macam jenis drone dan nama dia. Main drone murah, janganlah kita harapkan kualiti macam drone mahal, ya tak? Drone mahal memang kualiti dia terbaik, tak dinafikan. Pada anda yang nak main drone murah, saya cadangkan belilah drone atas RM500 ke RM800. Drone yang harga saya bagi tahu ni pun okey kalau anda semua nak main. Sistem keselamatan drone terjamin takkan hilang. Nak kontrolnya pun senang sebab dia ada GPS dan optical flow. Kalau anda nak main drone bawah RM250 pun boleh. Tapi saya tak jaminlah sistem keselamatannya. Kalau anda tak pandai kontrol, kemungkinan boleh hilang.
Drone harga di bawah RM250 ni kita main jarak dekat. Untuk suka-suka boleh. Untuk rekod video masuk ke YouTube, kualiti dia akan nampak teruk sikit. Okey lah. Jom kita tumpu ke rakaman kita sekarang ni. Nampaknya jarak drone Black Hawk 2 ni dah lebih jauh dari DJI Mini 2. Wow. Signal FPV-nya pun tak sangkut, masih lancar. Jarak jauh drone Black Hawk 2 ni dah lebih dari 1 km dari DJI Mini 2. Wow, kawan-kawan semua ikutkan ni dah terlebih jauh dah ya. Bukan senang ya kawan-kawan semua nak dapat drone bawah RM2500 boleh pergi jarak jauh macam ni. Bagi saya kira terbaiklah drone Black Hawk 2 ni. Pada anda semua yang minat main drone, ada bajet sikit, try lah beli drone ni. Memang berbaloi. Ya kawan-kawan semua, drone Black Hawk 2 ni dah pusing balik. Jarak maksimum dia pergi tadi sejauh 4,662 meter. Selalunya drone yang boleh pergi sejauh ni harganya lebih kurang RM5,000 ke atas. Nampaknya drone Black Hawk 2 ni boleh tandingi jarak jauh dengan drone mahal. Kualiti jarak jauh saja ya kawan-kawan semua, bukan kamera. Bagi saya kualiti kamera drone Black Hawk 2 ni pun boleh tahan juga. Tak adalah teruk mana pun kualiti dia. Kalau setakat kita nak masukkan rakaman drone Black Hawk 2 ni ke YouTube, tak ada masalah. Okey kawan-kawan semua, saya nak lajukan sikit rakaman ni. Kalau tak lajukan rakaman ni, saya rasa boleh mengantuk nak tunggu drone ni balik. Sebab ni drone biasa, bukan drone racing. Kalau drone racing, tak perlu lajukan rakaman sebab dia terbang dah laju. Sekejap saja drone ni boleh sampai ke titik take off tadi. Cakap pasal drone racing, saya ada teringin juga nak main drone racing. Tapi tunggulah, ada masa, ada rezeki, nanti bolehlah cuba pula main drone racing. Main drone racing bukan mudah ya, pada yang tak pernah main. Silap hari bulan boleh terjunam masuk dalam tasik ni. Pada siapa-siapa yang baru nak belajar main drone racing, mainlah di padang yang luas dulu. Kalau silap kontrol, terjatuh tak hilang. Drone racing ni kalau hilang, jahanam duit kita. Bajet untuk main drone racing jarak jauh ni memang mahal ya kawan-kawan. Paling murah pun lebih kurang RM3,000 lebih. Pada anda yang ada bajet lebih, bolehlah main drone racing. Arah nak balik rakaman ni nampak gelap sikit kerana depan sana ada silau dari matahari. Tambah pula ada air depan, bertambah silau lah dari cahaya matahari tu. Pada jarak 2,800 meter, kita cuba terbang rendah. Tengok FPV di skrin handphone sangkut-sangkut tak. Jarak drone dengan tempat saya duduk masih jauh lagi ya. Bateri drone pun sekarang dah tinggal bawah dari 40%. Harap-harap bolehlah sampai drone ni ke tempat dia naik tadi. Selalunya saya test drone Black Hawk 2 ni tak menghampakan. Selalunya memang selamatlah pergi dan balik. Pada anda semua jangan lupa ya, channel YK Studio capai 3,000 subscribe. Satu soalan akan saya bagi untuk anda jawab. Jawapan terbaik akan dikumpulkan dan saya akan buat cabutan bertuah. Seorang pemenang bertuah akan dapat satu set drone berkamera dan ada GPS. Kalau anda nak tahu drone apa, cepat-cepatlah subscribe. Selagi channel YK Studio tak capai target 3,000 subscribe, saya tak boleh nak buat apa-apa. Ni adalah target syarat-syarat channel YK Studio. Jangan marah ya, nanti kena jual. Tak adalah, lawak saja. Semasa cabutan bertuah nanti, saya akan buat satu rakaman. Dari rakaman tu nanti, anda semua boleh tahu siapa yang dapat hadiah cabutan bertuah ni.
Okeylah kawan-kawan semua, sampai di sini dulu kita terbang dengan drone Black Hawk 2 ni. Kita terbang di kawasan Jalan Keretapi Tasik Bukit Merah. Saya nak berterima kasih kepada anda semua yang sudi tengok rakaman ni. Terutama kepada anda yang subscribe di channel YK Studio, saya nak berterima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan berbahagia di samping orang tersayang. Pada anda yang belum subscribe, ringan-ringankan jari anda tekan butang subscribe. Jangan risau ya, anda hanya tekan butang subscribe, tak perlu bayar. Lepas anda subscribe, sekurang-kurangnya dapat memberi saya semangat untuk buat konten lagi. Ada rezeki, berjumpa lagi kita pada rakaman yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.